Assalamualaikum. Saya Muhammad Iqrul Rizal bin Cik Mod, anak Hudia Nur Iman binti Muhammad Iqrul Rizal. Pekerjaan saya seorang anggota polis yang bertugas di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur. Sebelum anak saya mengenali aplikasi Pandai ni, dia banyak main game dan buat satu pekerjaan tu sambil lewa. Untuk lebih fokus, lalunya tak ada. Cuma sekiranya disuruh. Lalunya bila disuruh tu barulah dia nak cuba disuruh ataupun kita marah dia baru dia nak betul-betul nak fokus. Nak mengenali aplikasi Pandai lebih kurang dalam tahun 2023 macam itulah. Daripada penggunaan free user barulah kepada penggunaan premium. Amat-amat berpuas hati dengan yang premium ni, yang mana anak yang lebih suka pada penggunaan kad imbas, reward dengan latihan. Perubahan yang paling positif yang saya nampak dia, orang kata dia lebih keinginan nak buat. Dia boleh seronok, tak suruh pun dia akan buat sendiri. Setakat hari ini, apa yang saya nampak dalam proses perkembangan anak-anak, nampak prestasi dia semakin meningkat dari segi pembelajaran dan peperiksaan, nampak semakin baik. Nasihat saya kepada parent-parent dekat luar sana yang mana aplikasi Pandai ni sesuatu benda yang baik, yang mana sekiranya rasa ragu-ragu, gunakan yang free user dahulu. Tengok macam mana anak-anak menggunakan tu, keseronokan dan pantau, lihat. Tapi bagi pendapat saya secara jujur, aplikasi Pandai ni amat-amat bergunalah untuk anak-anak buat masa sekarang, untuk zaman sekarang ni. Senang je nak pandai.